warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan syukur kehadrat Allah Ta'ala dengan limpah kurniaannya, dengan taufik inayah. Pada pagi ini 7 Rajab kita dapat lagi bersama-sama berada di rumah Allah, salat subuh berjamaah, dan dapat bersama juga dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan diberi keberkahan dan pencerahan, insya-Allah. Baik, jadi pagi ini kita masuk ataupun kita berkongsi dalam tajuk 7 wasiat penting Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. An Abu Dzar radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi sab'in bihubbil masakin wa an adnuwa minhum wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi wa an asila rahimi wa in jaffani wa an ukthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah wa an atakallama bimurril haqq wa la ta'khudhani fillahi lawmata la'im wa an la as'ala an-nasa syai'a. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 7 hal. Jadi ini adalah wasiat Nabi kepada Abu Dzar secara khusus, tetapi secara umumnya adalah untuk umat ini dan untuk kita-kita. 7 perkara yang bukan kata suatu yang biasa-biasa, tapi yang dipanggil sebagai awsani, wasiat. Ya, benda-benda yang dipanggil sebagai wasiat ni bukan benda kecil. Kalau kita tengok orang yang berwasiat, biasanya dia akan menyebut perkara yang besar-besar. Wasiat tanah, harta, ya, wasiat tentang ibadah, ataupun apa saja yang masih lagi tergantung-gantung dalam hidup dia yang belum dia tertunai. Dah. Jadi begitulah, bila disebut wasiat, dialah suatu perkara penting yang perlu dia ambil peduli dan dia ambil perhatian. Yang pertama disebut supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Yang kedua, beliau memerintahkan agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. Ketiga, beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahmi
meskipun mereka berlaku kasar kepadaku ataupun berpaling daripada aku. Yang keempat, aku dianjurkan agar memperbanyakkan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan bantuan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, aku diperintahkan untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit. Yang keenam, aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketujuh, beliau melarang aku agar tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia. Itu dia tuan-tuan, secara ringkas translate daripada hadis tadi, ya, berkaitan tentang 7 wasiat. Oleh kerana tajuk tu 7 wasiat, saya dah sampai ke selesai tuan-tuan. Saya tengok orang pun dah hidang air di belakang. Kalau lama kan sejuk. Tuan-tuan tak? Dia ceramah ni tak boleh lama-lama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertama, Abu Dzar ni siapa? Ya, Abu Dzar ni sahabat Nabi SAW. Dia ni merupakan sahabat yang dikira sebagai al-muqaddimin, al-mutaqaddimin. Ya, as-sabiqun, golongan yang mula-mula masuk Islam ketika mana berada di Mekah lagi. Abu Dzar Al-Ghifari ni dia datang daripada kabilah Al-Ghifari. Dia, perkampungan dia ni berada di perjalanan, di tengah-tengah perjalanan antara Mekah, ya, nak pergi ke Madinah, nak pergi ke Syam. Kabilah Al-Ghifari ni dia terkenal dengan kabilah, ya, perampok, penyamun tarbus. Ya, dia kerana dia duduk di pertengahan kampung, pertengah jalan, jadi dia kerja dia merompak orang. Orang nak pergi ke Mekah dia rompak. Orang nak pergi ke Syam dia tahan. Hendak. Jadi Ghifari ni pertama adalah rombongan-rombongan yang datang daripada luar, yang melalui jalan-jalan, dia akan tahan. Ni mana ni? Dia nak pergi Mekah. Apa bawa? Tak bawa apa-apa. Pergi Mekah buat apa? Kami nak jumpa dengan Muhammad, seorang individu yang mengaku menjadi seorang Nabi. Begitu juga bila balik dia tanya pula. Berulang alik, dia kata siapa Muhammad ni? Akhirnya dia sendiri pergi ke Mekah. Apabila dia menatap kali pertama wajah Rasulullah, jatuh cinta dia pada Rasulullah. Akhirnya dia pun masuk Islam. Tu Al-Ghifari Abu Dzar ni tuan-tuan. Ya, bila dia dah masuk Islam, Nabi kata, kamu senyap-senyaplah dulu. Sebab zaman sekarang ni, ya, Islam baru bertapak. Tapi Abu Dzar ni, dia tak peduli. Dia degil. Sebab dia perompak. Bekas orang kata, ada perasaan berani tu. Degil ke kota Mekah, dia declare, aku baru masuk Islam. Bila orang kafir Quraisy dengar, pakat tumbuk belaka. Seorang bagi penyiku, bagi smackdown seorang. Waktu bagi ketuk kepala sikit, waktu bagi penyepak sikit. Kawan tu dah nak mati dah. Barulah Nabi kebetulan datang. Ya, Nabi meleraikan, kalau kamu membunuh dia, nescaya kamu tidak akan sampai untuk pergi ke Syam dan ke Madinah. Sebab kamu akan melalui jalan perkampungan Al-Ghifari. Barulah mereka ni berhenti. Mereka ni berhenti. Dah. Dulu Abu Dzar ni, di perkampungan dia ni, orang Arab dulu tuan-tuan, setiap kampung dia ada satu berhala masing-masing. Macam tuan-tuan ni lah, setiap taman mungkin ada surau. Ada surau. Kalau di zaman dulu, setiap kampung ada nama dia, ada berhala masing-masing. Mereka akan menyembah berhala di kampung masing-masing. Jadi di kampung Abu Dzar ni ada berhala namanya Naham. Kalau tuan-tuan ni Ham Nadim. Jadi Naham dengan Nadim dekat-dekat dah. Naham. Dia ubah di kat tengah dah. Han Nadim dah. Jadi bila dia pagi tu dia pergi sembah. Dia letaklah sesajian dia.
Ya, letak susu dekat berhala dia. Letak dulu. Bila dia letak, dia minta apa-apa, kemudian dia perasan datang seekor anjing. Anjing datang kat berhala tu. Biasalah tabiat anjing ni tuan-tuan. Ya, dia angkat kaki belakang dia. Dia pun pancut. Dia pancut. Ada. Tuan-tuan tak pernah perhati ke? Kadang-kadang tayar kereta kita dia pancut. Tu yang lain macam, berkarat dia pancut. Kena pula anjing sekarang banyak sangat. Kawasan perumahan banyak, kawasan sekolah banyak anjing. Membiak dengan cepat. Jadi bila dia tengok berhala Naham ni dipancut oleh anjing, dia giring kepala. Aku harapkan berhala aku dapat kawal aku, dapat cover aku, dapat selamatkan aku, dapat melindungi keluarga aku, diri aku. Tiba-tiba anjing kencing kat badan dia pun dia tak boleh nak mengelak. Kalau kira pun elak dah sikit. Kerana Tuhan. Ya, kerana dia perah pada berhala ni, akhirnya dia buang berhala. Tu yang dia pergi jumpa Rasulullah, akhirnya dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, tuan-tuan, khabaran Islam dia tu kehebat. Dia declare depan Kaabah. Ya. Kemudian satu ketika Nabi kata, dah cukup dah, jangan kamu sebut-sebut lagi. Dia keluar lagi ke kota Mekah. Dia tengok ada satu di Kaabah ni penuh dengan berhala. Ada berapa berhala di Kaabah ni, tuan-tuan? Ada 360 ekor berhala. Setiap kabilah datang jauh-jauh letak seekor. Letak. Mari orang lain main letak. Penuh depan Kaabah ni 360. Kira-kira dekat setahun. Kalau pupuak ni dah menyembah satu berhala setiap hari, hari ni berhala ni, hari ni berhala ni, nak boleh berhabis ke 360 tu? Boleh setahun. Boleh setahun. Banyaknya. Yang besar-besar kita tahulah. Lata, Manat, Uzza, Ubal, Jibti, Taghut, Naham. Jadi ada dua orang perempuan. Dia pergi satu berhala. Namanya Isab dan Nailah. Dikabarkan patung dua ni, lelaki satu, perempuan satu. Dikatakan pernah melakukan benda cabul di dalam Kaabah. Akhirnya dikatakan disumpah menjadi batu. Mari perempuan ni datang nak menyembah. Dia datang tengking, dia datang cela, dia datang marah, dia datang herdik. Maka riuhlah di kota Mekah. Maka Nabi cepat-cepat datang, Nabi leraikan, Nabi kata, hang tak boleh duduk kat sini ya. Balik dulu, balik. Abu Zar pun balik kampung dia. Dia kata, kamu balik, kamu diam-diam, kamu beramal dulu. Nanti bila dah itu sikit, barulah kamu sebarkanlah mana yang patut. Tapi Abu Zar ni dia degil kok. Nabi suruh balik tu dia balik lah. Dengarlah. Bila sampai di kampung dia, kabilah Al-Ghifari, dia mula berdakwah dengan begitu agresif. Pagi, petang, siang, malam, semua orang. Anak bini dia, saudara dia, semua orang. Akhirnya dia dapat Islamkan satu kampung Al-Ghifari. Kabilah Ghifari ni satu kampung. Dia Islamkan, tuan-tuan. Ya. Tak padan dengan kampung dia. Dia nak lagi. Biar Islam ni tersebar ke jiran pula. Kampung jiran dia. Iaitu kabilah Aslam. Kabilah Aslam. Akhirnya dia pergi berdakwah. Memanglah ada tentangan, halangan orang yang dah lama dah duduk dengan budaya, dengan nenek moyang punya agama. Tapi kerana kecekalan, semangat dia, keyakinan dia, akhirnya Bani Aslam pun tuan-tuan masuk Islam. Masuk Islam. Tu semangatnya Abu Zar ni tuan-tuan. Ketika mana Nabi dah pernah pergi hijrah sampai ke kota Makkah, Madinah. Ya. Dah duduk di kota Madinah. Tiba-tiba suatu ketika orang-orang penduduk Madinah digegarkan dengan kumpulan-kumpulan tertentu yang datang ke Madinah. Berasaklah sebab pada pasir dah. Mereka bersiap siaga menghadapi musuh. Dia kata kalau yang datang ni musuh, kami tantang. Kalau yang datang ni bukan musuh, kami berkawan. Tak. Maka bila sampai dekat nampak je lah, barulah mereka dapat lihat yang datang itulah Abu Zar bersama dengan takbir. Ya.
Daripada jauh bunyi sayup, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata kalau dah takbir, bukan orang kafir, saudara kita. Dah, lama-lama pun nampak perasan, Abu Zar, dia bawa kabilah daripada kabilah Al-Ghifar dan kabilah Aslam. Maka sampai jumpa dengan Nabi, berbaikah dengan Nabi, duduk di Madinah. Kemudian Nabi kata, Bani Aslam, Bani Al-Ghifari, ghafarallahu lakum. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kamu. Allah mengampunkan kamu. Wahai Bani Aslam, sallamallahu alaikum. Semoga kamu berada dalam kesejahteraan, keamanan, kesentosaan. Gitulah semangatnya Abu Zar ni, tuan-tuan. Daripada sang perompak menjadi sang pendai, pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bersama dengan Rasulullah setiap peperangan-peperangan. Sehingga kan satu hari peperangan yang terakhir Nabi, peperangan Tabuk. Ya, peperangan Tabuk ni jauh. Ya, peperang dengan puak-puak Rom. Daripada kita kata perang Uhud tu, di Bukit Uhud tu. Kalau kita pergi di Madinah, pergi Uhud, dia ada signboard. Ya, menghala ke Tabuk. Jauh dia lebih kurang dalam 726 km. Jauh lah. 700 km lebih ni, tuan-tuan, tak? Daripada sini nak pergi Kuala Terengganu pun dah dekat 600. Dah. Itu dah berapa kali berehat R&R tu. Berapa kali kena pau, kuih pau tu dah. Kopi O tu. Boleh ke sampai tu. 600 naik highway pun rasa jauh, tuan-tuan. Bayangkan padang pasir bergerak daripada Madinah pergi tu. Sebulan perjalanan, tuan-tuan. Sebulan perjalanan pergi, sebulan perjalanan pulang. Duduk di sana pula berminggu-minggu, hampir 3 bulan nak boleh selesaikan perang. Ada. Jadi Nabi ni pergi dulu. Abu Zar tertinggal di belakang kerana ada masalah-masalah tertentu. Ya, akhirnya dia satu ketika Nabi dah pergi bergerak jauh dah. Sahabat-sahabat lain melihat ada sayup-sayup seorang daripada jauh. Abu Zar ni dia pergi lewat. Akhirnya tapi dia bersungguh-sungguh pergi. Bawa keldai dia, tunggang terbalik dengan bekalannya. Sampai satu ketika keldai dia pun tak mampu. Akhirnya mati keldai dia. Dia walaupun jauh lagi dengan Rasulullah, dah berjanji dengan Rasulullah, siap bergerak berjalan kaki, bawa bekalan, ya, meredah padang pasir. Akhirnya dapat bergabung sampai ujung-ujung. Nabi nampak, orang sahabat nampak sayup-sayup daripada jauh. Mereka kata, ya Rasulullah, kami nampak ada seseorang yang menuju tempat kita. Nabi kata, aku harap-harapkan itu Abu Zar. Tak. Kemudian makin lama, semakin dekat. Akhirnya nampak jelas, memang betul Abu Zar. Ini maknanya tepatnya janji Abu Zar pada Rasulullah untuk bersama dengan Nabi dalam perang Tabuk dan seterusnya. Kemudian tuan Abu Zar ni cerita ni dia seorang yang zuhud. Seorang yang zuhud. Ya, kuat beramal ibadah. Malamnya dia qiyam, siangnya dia berpuasa. Sehingga kan dia tak indah dah makan minum. Dia tak indahkan isteri dia. Dia tak indah dah pekerjaan yang lain. Kerjanya beribadah dan seorang yang zuhud. Walaupun dia miskin. Ramai sahabat-sahabat yang tolong bantu dia. Tapi bila dia dapat bekalan, dia dapat bantuan, dia dapat duit, dia tak ambil. Dia agihkan pula kepada orang-orang yang susah. Satu ketika, ya, sahabat Nabi, Salman Al-Farisi datang ziarah. Jumpa dengan isi Abu Zar. Dia tengok, ya, Ummu Zar dalam keadaan yang, orang kata dalam keadaan yang tak termaya ataupun tidak happy lah. Ya, dia kata, kenapa kamu tak layan Abu Zar? Kenapa kamu tidak berhias untuk Abu Zar? Dia kata, aku ni dah puas gaya dah. Hari ni pakai skirt, lusa pakai bikini, tulak pakai lawa, cantik make up. Aku make up lebih lawa daripada era aku, dia tak nak. Lebih kurang macam tu lah, lebih kurang dah. Ya. Akhirnya Salman ni dia tinggal, dia minta izin duduk rumah Abu Zar. Dia kata, aku nak duduk bermalam. Akhirnya jadi tetamu Abu Zar. Setiap hari Abu Zar
jamu dia makan. Salman kata, aku tak nak makan kalau kamu tak makan bersama aku. Akhirnya Abu Zar terpaksa buka puasa. Ya, makan bersama dengan Salman. Di waktu malam, sampai dah larut malam, Abu Zar kata, tidurlah, dah malam dah. Dia kata, aku takkan tidur, melainkan kamu tidur juga bersamaku. Maka terpaksalah Abu Zar nak raikan tetamu, tidur jugalah. Ya, biasa-biasanya setiap malam dia tak tidur, tuan-tuan. Beribadah, baca Quran, bermunajat. Sungguh Abu Zar ni. Akhirnya bila dah cukup tempoh, Salman ni nak balik dah. Dia panggil Abu Zar, wahai Abu Zar, aku nak pesan kepada kamu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li jasadika 'alaika haqqan. Ya fasum faftir, fakum fanam. Dah. Wahai Abu Zar, ini pesan yang aku ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bagi Tuhan kamu, ke atas kamu ada hak. Ke atas ahli keluargamu, isterimu, ya, ada hak yang wajib kamu tunaikan. Ke atas badan kamu, tubuh badan kamu, ada hak yang perlu kamu tunaikan. Apabila kamu berpuasa, berbukalah. Apabila kamu bangun qiyam, maka tidurlah. Jadi ni nak suruh kita ni dalam kehidupan jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu bersungguh-sungguh sehingga kan melupakan hak-hak yang wajib kita tunaikan. Tak, kita ni tuan-tuan, disebut dalam hadis ni, wajib ke atas kita tunai hak Allah. Semayang, puasa, zakat, haji, tutup aurat, menuntut ilmu, ya, memenuhi nafkah yang diwajibkan, amal ma'ruf, nahi mungkar, jaga iman, jaga tauhid, dak, jaga kerukunan hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk isteri kamu tu, kamu kahwinkan dia, dia ada hak. Ya, bukan kamu kahwinkan dia, dia hanya masak untuk kamu, jaga pakaian kamu, rumah kamu, dak. Kadang-kadang dia nak dibelai, dia nak disayangi, kadang-kadang dia nak juga perhiasan. Tak adalah 24 keping emas. Tak. Cukuplah untuk sesuai untuk keperluan dia. Tak. Kadang-kadang dia nak dibelai, nak disayangi. Ni kalau setiap malam kamu bangun malam duk beribadah, kamu tak sentuh dia, gersang juga kawan tu. Tak. Jadi kamu kena bersama dengan dia. Ya, jaga hati dia, perasaan dia. Kadang-kadang bawa pergi shopping, kadang-kadang bawa pergi piknik. Dah, kadang-kadang bawa pergi ride. Dah, orang perempuan kalau dah ride tu, ya Allah, dia pegang perut borai suami gitu. Dah, kalau tuan-tuan lalu ke highway dah. Hak naik kat belakang tu bukan budak muda pun. Macik-macik je. Bila dia buka tudung tengok, dah tua belaka dah. Dah. Jadi gitulah tuan-tuan. Ni musim-musim cuti dah. Mungkin tuan-tuan tak pergi, hujan kamu kan. Jadi maknanya, dan yang ketiga, bagi badan kamu, ke atas kamu ada hak. Jangan duk bangun, tak tidur-tidur. Kita ni tuan-tuan tak, sesempurna masa kita tidur kena 6 jam ke 8 jam. Jangan kurang, jangan lebih. Tak, ada orang kurang. Kadang-kadang tidur pun tak cukup. Mata kita tengok lebam. Mata tak berseri, muka tak bercahaya. Badan lesu kerana tak tidur. Tengok budak-budak tak. Bila musim-musim cuti macam ni, malam duk main game. Ya, pagi dia tidur, tengah hari dia merayau. Kadang-kadang kita tengok. Tak, ada yang terlebih pula tidur. Terlebih tidur tak. Tak. Kadang-kadang dalam ceramah pun tidur. Tu yang tak tahan. Taing khutbah lagi lah tak. Baru tu imam ittaqullah. Dia muda dah angguk. Tak ada habis, faham cepat. Tu terlebih tidur pula. Jadi jaga tuan-tuan tak. Jaga badan kita. Jangan terlebih makan sangat, jangan terlebih gemuk sangat. Jangan terlebih exercise. Ramai orang-orang etnik, ramai orang gym, ramai orang yang jaga body. Ramai yang mati muda. Tuan-tuan tak? Kenapa mati muda? Pada badan slim. Jaga pemakanan.
Antara sebab dia ialah kurang rehat. Kurang rehat. Pentingnya. Apatah lagi di zaman kita ni tuan-tuan, bukan kata masalah penyakit, kencing manis, 3 serangkai, apa ke benda lagi tu. Kadang-kadang disebabkan gangguan pemikiran. Dia panggil penyakit mental. Ada bimbang, takut, depres. Ya, di Malaysia ni, buat ikut kajian tahun 2022, 1,5 juta rakyat Malaysia ni mengalami penyakit kebimbangan. Penyakit bimbang, takut, depression, tuan-tuan. Dia termasuk dalam penyakit mental dah sekarang. Sampai ada yang sanggup bunuh diri. Sampai ada berkurung dalam rumah. Tak nak jumpa dengan orang. Nampak? Ya, jaga diri kita. Jangan sampai macam peringkat macam tu. Dibiarkan tak. Kadang-kadang ada suami dia tak terus misai. Panjang dia. Nak minum tu pakai selok dulu. Tak, minum susu tu penuh kat misai dah. Ya Allah. Tak. Jaga. Tak. Jaga penampilan. Kadang-kadang isteri ni dia nak suami dia smart, kemas. Tak. Tak kisahlah suami dia tu muda ke tak muda ke. Tak. Tua ke tak tua. Yang penting bergaya, bersih, kemas. Tak. Maka dia sebut fasum faftir. Bila kamu berpuasa, jangan lupa berbuka. Jangan buat wasal, jangan duk sambung. Sebab ada orang yang puasa 3 hari tak berbuka-buka. Ada yang puasa 7 hari tak berbuka-buka. Tak boleh. Syariat pada kita sehari maghrib buka. Malaikat Nabi itu diberi kelonggaran. Sebab Nabi kata, aku tak apa. Aku diberi makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah. Kita tengok kepada wasiat. Panjang wasiat ni ada 7. Tak masuk lagi ni. Dah nak habis masa dah ni. Dah. Jadi yang pertama, di sini dia sebut bihubbil masakin. Jadi dia nak kena intro dulu. Sahabat tu siapa. Keadaan dia nak. Baru kita dapat gambarkan kenapa wasiat tu Allah Nabi bagi pada Abu Zar. Ya, maknanya nasihat tu ada kait mengait dengan kehidupan Abu Zar. Dan juga ada kait mengait dengan kehidupan kita. Tak, kehidupan kita. Pertama dia sebut bihubbil masakin. Hubb. Ya, hubb. Tu bahasa Arab, hubbi. Habibi. Tak. Dia sebut mula-mula tadi awsani khalili. Khalili. Lepas tu kalau kita pergi ke Mekah tu ada jalan Syari' Ibrahim Al-Khalili. Ada. Khalil makna kekasihku. Sebab Nabi Ibrahim ni kekasih Allah. Al-Khalil. Nabi Muhammad Al-Habibi. Ya. Kita bi. Tak. Hani. Tak. Tak kisahlah. Jadi kekasihku Awsani telah mewasiatkan kekasihku kepadaku. Kenapa kekasih? Tuan-tuan tak? Orang yang patut kita sayang, orang yang patut kita kasih, paling mutlak adalah Allah dan Rasul. Ini tak boleh berkompromi. Ya, kita nak sayang ke tak nak sayang pada orang tertentu, itu boleh dimaafkan lagi. Tak. Tapi dengan Allah dan Rasul, dia adalah mandatory. Sayang kita tak boleh berbelah bagi. Paling mutlak. Sebab sayang dan cinta pada Allah dan Rasul berkait dengan keimanan. Berkait dengan iman. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu cintakan Allah, hendaklah kamu ikut aku, yakni Rasulullah. Ya, yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni oleh Allah. Ayat 31 surah Al-Imran. Asalnya Yahudi kata, kami cinta Allah, cukup dah, tak perlu dah. Kami ikut Muhammad, kami cinta Muhammad. Tak, maka turun ayat ni menyatakan kamu cinta pada Allah tak cukup lagi. Sebab nak cinta pada Allah kena pada, ya, kamu kena kenal Allah, kamu kena faham tentang agama. Siapa yang nak bawa faham tu? Nabi sendiri. Maka kena cinta pada Allah dan Rasul. Tak, ni orang kata ayat pengasih.
Tak, kalau tengok isteri kita tak apa nak kasih, baca ayat ni. Kalau tengok suami kita lain macam dah sekarang. Jadi tengok anak-anak kita tak berapa dah. Boleh baca doa. Dah mohon Allah Ta'ala suburkan kasih dan sayang. Gitu. Dah ayat pengasih lah. Kita gunakan untuk yang baik-baik. Jangan pula pergi kedai tengok janda jual nasi lemak. Cantik janda. Nama apa duk baca ayat ni. Mana tahu lepas ni dapat nasi lemak dah siap dapat dengan tuan nasi lemak. Ya. Jadi orang lain dapatlah Mr. Kuih, kita dapat ya token nasi lemak pun tak apa. Ke mana tuan-tuan dah? Takkan orang lain dapat Mr. Kuih, kita tak dapat apa-apa dah. Jadi baik. Jadi wajibnya cinta pada Allah dan Rasul. Sebab tu sebut khalili, kekasihku. Tuan-tuan tak? Tuan-tuan, di akhirat kelak jelas. Siapa kita punya kasih kita sekarang? Kita sayang pada anak, kita sayang pada isteri, kita sayang pada company kita. Kita sayang pada perumahan kita. Kita sayang pada kita punya life. Macam mana apa life kita? Ya, main golf ke, ride ke, melancong ke. Adalah apa-apa life yang kita tumpukan hari ni. Tak? Agak-agak di akhirat kelak dia tolong kita tak? Boleh tolong kita tak? Tak tuan-tuan. Bila sampai di padang mahsyar, bila sampai di hari pengadilan, orang-orang yang kita kenal ni nanti tuan-tuan, kita boleh nampak, kita boleh kenal, tapi kita tak boleh nak berbicara dengan mereka. Kita tak boleh kata, ayah tolong saya ya Allah, ayah, mak tolong saya. Ya, isteri nampak suami, abang tolong saya. Tengok anak. Ni mak ni tolong mak. Tak boleh tuan-tuan. Bukan kata nak minta tolong. Nak bercakap pun tak boleh. Nak sapa dia, nak tegur dia. La yatakallamuna illa man azinallahu rahman. Ya, tidak boleh bercakap-cakap melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Yang boleh bercakap dengan kita, yang boleh panggil kita ialah Nabi dia. Ya, Nabi ni ada syafa'ah. Syafa'atul kubra. Syafa'atul ummah. Dia boleh bagi syafaat pada bukan umat dia saja. Semua umat di dunia ni. Bahkan dia boleh bagi syafa'atul kubra. Lebih besar lagi. Kepada umat dia dan pada kekasih-kekasih dia. Jadi, kerana itulah kita nak jadi kekasih Rasulullah. Di saat kekasih-kekasih dunia kita tak boleh tolong kita, saat itulah Nabi lah tempat kita nak minta tolong. Ya, mendapat syafaat untuk dilepaskan. Kadang-kadang syafaat ni saja bukan untuk orang berdosa je. Walaupun Nabi kata syafaati likabairi min ummati. Syafaat aku ni untuk orang yang berdosa besar daripada umatku. Kadang-kadang orang dalam syurga pun minta syafaat. Ya, syafaat daripada peringkat rendah nak naik tinggi sikit. Tak, di syurga ni dia ada hak paling tinggi Firdaus. Tak, ada syurga Ar-Rayyan, syurga An-Naim, syurga Al-Khalidin, Ma'wa dan sebagainya. Dah, kita nak naik sikit lagi, nak naik lagi. Dah duduk dalam Firdaus, nak lagi. Nak duduk je dekat Nabi. Contoh. Dah. Jadi orang dalam syurga pun nak minta syafaat. Maknanya orang yang duduk luar daripada syurga, lagi-lagilah. Nampak? Sebab itulah kenapa perlunya kita cinta kepada Nabi. Ya, nampak macam mana? Kalau ada wasiat Nabi, follow. Kalau ya, perbanyakkan selawat, perbanyakkan kita mengikuti sejarah Nabi, datangkan rasa cinta pada Nabi, ahli bait, ahli keluarga Nabi, kita menghormatinya, kita mengeraikannya dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk kita berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bihubbil masakin, supaya kamu cinta kepada orang miskin, wa an adwa minhum, dan kamu ya mendekati mereka. Maknanya bergaul dan bercampur dengan orang miskin. Tuan-tuan, dalam hadis ni Nabi ajar pada kita cinta pada orang miskin. Maknanya orang kaya tak perlu cinta ke? Dah. Orang kaya ni tuan-tuan, dia tak perlu diajar untuk kasih dan cinta. Memang orang suka. Dah, memang orang suka, memang orang kasih. Apa-apa pun orang cari orang kaya. Ni dekat Ramadan ni dah, nak penuh package
Ya, mori, iftar, qiyam. Ada nak buat majlis khatam Quran, semua orang cara orang kaya. Ya. Jadi tuan-tuan tengok muka pun muka kaya-kaya lah ke ni. Dah. Makan roti pun dengan kaya. Dah lah kaya. Dah. Maknanya orang kaya tak perlu diajar untuk mereka kasih pada orang kaya. Tapi Nabi kena pesan pada umat ni, kamu kena kasih pada orang miskin. Sebab orang miskin ni tuan-tuan, kadang-kadang orang pandang remeh, kadang-kadang orang pandang hina, kadang-kadang orang pandang tak tahu je. Dah. Kalau kita tengok kenduri kendara, biasa kalau orang miskin duk ada je. Tuan rumah pun tengok pandang tak pandang je. Tapi kalau orang kaya, bukan kata pergi sambut, bukan kata pergi raih, bahkan dia ada siap dah satu meja khas VVIP. Dah. Sini tuan. Dah, pergi sambut tu. Macam pengantin. Datuk datang. Tan Sri datang. Dah. Orang hebat datang ni. Mai. Dah. Panggil isteri tu. Sila. Orang kaya. Tak. Nabi ajar. Nabi ni tuan-tuan, kalau orang miskin datang, Nabi pergi sambut. Tapi kalau orang kaya datang, Nabi tak berganjak. Ya. Kenapa? Nabi nak jaga hati orang miskin. Orang miskin ni tuan-tuan, dia ada satu sifat dalam diri dia. Ya, inferiority complex. Dia rasa serba rendah hati. Dia tak payah kata dalam masyarakat ada orang miskin. Duduk jauh-jauh je. Dah. Kadang-kadang saf pertama ni, dia nak duduk kat saf pertama ni. Tapi dia segan. Dia ada perasaan rendah diri. Biasanya duduk kat depan ni, mula-mula Tok Imam, 2, 3, 4 orang. Tok Bilal, Tok Siak, pegawai-pegawai. Kadang-kadang ada ketua kampung, ada pengulu. Ya, ada JKKKK. Ada pula pegawai, jaih, maih, macam-macam. Dia nak duduk segan. Dia duduk ujung-ujung. Belakang-belakang. Dah. Lepas tu, Nabi suruh kita bergaul dengan mereka. Bukan kata khaliat ramai ni. Kadang-kadang ada adik-beradik. Kalau time raya, adik-beradik yang lain bawa kereta cantik-cantik, besar-besar. Menantu balik. Kadang-kadang mak mentua, ayah mentua kadang-kadang pun tengok ada beza. Kalau menantu balik tu, bawa velfire, parking dia, siap dia buat keluar kereta dia. Sini. Siapkan room bilik khas. Dah. Hak kawan ni balik raya naik bas je. Tak pergi sambut kat depan, jalan kaki balik. Kadang-kadang tak disambut. Kadang dia akan rasa macam rendah diri, dia akan rasa macam kurang je. Mak mentua tengok semacam je. Tapi hak menantu-menantu yang kaya raya, wow, balik pula dengan kereta. Itu dengan kereta, cuba balik dengan helikopter. Lain macam tu. Itulah maknanya. Bukan kata orang luar, dalam keluarga sendiri boleh nampak dah. Ada adik-beradik kita yang kaya, ada beradik kita yang sederhana, ada adik-beradik kita yang tak berapa dah. Kita akan nampak beza. Jadi kadang-kadang kita kena duduk dengan mereka. Sembang dengan mereka, makan minum bersama mereka. Jadi kenapa Nabi ajar macam tu? Sebab Nabi nak ajar buang sifat sombong dalam diri kamu. Tu je Nabi nak ajar. Sebab tu Nabi kata tuan-tuan tak, bila Nabi jengok dalam syurga, ramai ahli orang-orang miskin. Tapi bila Nabi jengok dalam neraka, ramai perempuan dan juga orang kaya. Tak. Ada tak orang kaya dalam syurga? Ada tak perempuan dalam syurga? Ramai. Tapi maknanya, ramai juga dalam neraka. Apa sebab orang kaya ramai dalam neraka? Apa sebab orang perempuan ramai dalam neraka? Antara sebabnya ialah sombong. Orang perempuan sekarang tak. Zaman-zaman sekarang kadang-kadang lebih berjaya daripada orang lelaki. Kadang-kadang suami mereka kerja Grab je. Bukan kata nak hina pekerjaan tu. Isteri dia penjawat awam. Ya, kadang-kadang grade 54, grade jusa CB dan macam-macam. Ya, tinggi. Gaji 40 ribu. Suami gaji 3 ribu, 4 ribu. Kadang-kadang dia tak pandang suami dia. Kadang-kadang dia hina suami dia. Bila dia ada jawatan, dia rasa hebat. Jadi pentadbir contohnya. Jadi pentadbir di sekolah contohnya. Lain dah. Kalau orang tak hormat kat dia, dia lain jelingnya. Nampak sombong tu tuan-tuan, sombong. Sombong tu lah kebanyakannya masuk dalam neraka.
Dah. Betullah Nabi ajar kawan dengan orang miskin. Nak suruh reducekan kamu. Kesombongan tu. Tuan-tuan, Allah perintahkan kita semayang, zikir, Quran, ibadah, agama ni. Nak suruh jadi rendah diri. Rendah diri. Dah. Batu kita kalau semayang masih lagi sombong. Sombong dengan jawatan, sombong dengan kedudukan, sombong dengan gelar-gelaran, sombong dengan anak yang berjaya, sombong dengan company, sombong dengan syarikat, sombong dengan harta berbilion, berjuta ringgit. Maka tak ada nilai ibadah kita. Sebab ibadah kita ni, Allah Ta'ala jadikan nak suruh kita turun. Tak. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ni surah Al-A'raf ayat 205. Sebutlah nama Tuhanmu di dalam dirimu dalam keadaan tadarruan, merendahkan diri, wa khifatan, dan rasa takut. Jadi ibadah ni nak suruh kita rendah diri, nak datangkan sembahyang rasa takut pada Allah. Tapi kalau sembahyang lepas sembahyang sombong, lepas cari harta dengan harta yang banyak dia sombong, dengan gelar-gelar tertentu jadi sombong, maka ibadah kita selama ni tak betul lah. Tak. Iblis yang duduk dalam syurga Allah terkeluar dan tergelincir kerana sombong kepada perintah Tuhan. Tak apalah tuan-tuan dah. Iblis dia pernah masuk syurga, dia terkeluar daripada syurga kerana sombong. Yang kita ni tak pernah jejak syurga, tapi sombong kita lebih daripada iblis. Agak-agak ada jaminan boleh masuk syurga. Ada. Inilah benda-benda yang perlu kita ambil perhatian. Kenapa Nabi suruh kita cinta pada orang miskin? Bihubbil masakin. Tak duduk sama dengan mereka. Sebab mereka rendah diri. Supaya kita juga belajar. Tak, Nabi suka pada orang miskin. Sehingga kan Nabi doa. Saya kira kalau saya doa ni pun tuan-tuan pun tak berapa nak aminkan. Nabi kata Allah ma'ahyini bil masakin. Allah ma'ahyini masakin. Allah mahyini miskinan wa amitni miskinan wa ahsyur ma'a zumrati masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku seorang miskin, matikanlah aku seorang miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Tengok, tak ada orang dengar pun amin. Tapi kalau saya doa, ya Allah, hidupkanlah aku kaya raya, ya Allah, matikanlah aku super kaya, ya Allah. Ya, berkumpullah aku bersama yang maha kaya-kaya, ya Allah. Bawa kata, amin. Amin, ya Allah. Tak. Tapi bila pergi miskin tu. Jadi bayang tuan-tuan tak. Kenapa Nabi doa miskin? Pertama nak bagi tahu pada kita tuan-tuan tak. Jangan takut jadi miskin. Sekarang orang kadang-kadang pagi kerja, malam kerja. Sampai kadang-kadang tak ada masa dengan isteri, tak ada masa dengan anak. Sebab apa? Nak lengkapkan kehidupan. Nak tunjuk orang aku ada rumah. Nak tunjuk orang aku ada kereta. Nak tunjuk dengan orang aku ada, ya, ada sesuatu. Bila balik kampung tu ada benda lah boleh nak tunjuk pada orang. Tapi kerja siang malam, polah, banting tulang, merepuk dengan kerja je. Kerana nak cari kekayaan, nak cari kaya. Dia kata kalau hidup tak kaya orang tak pandang. Maknanya dia gambar miskin tu satu benda yang amat hina. Hina sangat. Kalau tuan-tuan, kalau kita tengok sejarah para nabi-nabi daripada dulu sampailah akhir pada Nabi Muhammad, siapa nabi yang paling kaya? Boleh kita sebut seorang demi seorang orang yang kaya-kaya di kalangan nabi, tapi kebanyakannya miskin. Nabi Isa tak ada harta. Nabi Muhammad wafat tak ada harta. Kita tak kata Nabi Muhammad miskin, tapi Nabi Muhammad dia tak ada harta dalam masa 24 jam. Dia akan laburkan, dia akan infakkan hartanya dalam masa 24 jam. Sebab tu harta dia tak ada, dia miliki. Walaupun dia ada duit, ada harta. Allah bagi kerana ghanimah, kerana bagi hadiah daripada sahabat-sahabat kepada Nabi. Tapi Nabi tak simpan hartanya dalam masa 24 jam. Kita dalam masa 24 tahun bernimbun-nimbun. Bernimbun-nimbun harta kita. Ada makanan di rumah kita tu stok bukan seminggu, sebulan tak ada pada. Ada dengan berasnya, dengan apanya, dengan lauk dalam peti tu. Peti tu bukan sebiji tuan-tuan. Peti pula. Apa panggil pintu dia tu hak jenis besar tu.
Kita boleh masuk lah tu. Tu nak bagi tahu stok ni banyak orang. Ya, gitu. Jadi para nabi-nabi hak kaya betul-betul, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, hak raja-raja. Tak, Nabi Ayub mulanya kaya, lepas tu jatuh miskin. Semua nabi-nabi ni tuan-tuan hidup dalam keadaan yang dia tak nak kaya. Bila Nabi diberi tawaran antara Nabi dan raja, dan antara Nabi dan seorang hamba, Nabi pilih aku nak jadi Nabi dan seorang hamba. Nak gambarkan. Sebab tu Nabi sebut, pertama, jangan takut jadi miskin. Yang kedua, Nabi nak ajar pada kita, miskin ni, ada ulama kata maksud miskin dalam ayat Nabi ni, pertama mungkin makna asal tadi. Yang kedua maksud miskin ialah tawaduk. Tawaduk. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam tawaduk. Matikanlah aku dalam tawaduk. Kumpulkanlah aku pada tawaduk. Saya tengok cerita, biasalah kadang-kadang kita tengok internet lah. Biasa tuan-tuan dengar apa ni, Mek Yun ada. Cina cakap Kelantan tu tak, Mek Yun. Dia kata mak dia ni Datin, ayah dia ni Datuk sebab dia Major General apa dalam askar. Tapi mak dia kata sejak daripada tu dia tak pernah membahasakan dia Datin. Ayah dia pun Datuk tak. Sebab dia kata takut. Bukan, kita berkawan dengan seikhlas hati, nak rapat dengan orang, nak supaya orang jangan rasa jarak dengan kita. Dia orang suruh panggil dia mak, panggil dia kakak, macam biasa. Jangan panggil Datin, takut ada jarak. Takut ada macam satu gap antara kita dengan orang. Tapi ada orang balik haji, orang tak panggil haji, seminggu tak bercakap. Tu tak panggil haji dia. Bukan Datuk, bukan Tun Tan Sri ke apa. Tak panggil haji. Biasa-biasa kita kawan dengan dia duk panggil nama Yuk. Betul lah. Tahun lepas dia pergi haji tak. Kita tak panggil Haji Ayub tu. Oh, tarik muka lain macam. Kita baru tersedar seminggu lepas tu. Haji, Allah minta maaf lah, lupa. Macam tu baru nak sapa orang. Aku habis dekat 50,000. Nak boleh panggil haji seketul pun kau susah. Oh, kita ni terlalu berangan sangat dengan panggilan dan gelar. Ya, tu nampak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, maknanya yang kedua, yang ketiga makna miskin di situ, ada ulama mengatakan dia asal daripada perkataan sakana. Sakana, sakinah, ketenangan. Namanya Nabi sebut, ya Allah, hidupkanlah aku dengan ketenangan, matikan aku dengan ketenangan, kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang tenang. Tuan-tuan, nak tenang ni macam mana? Dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 27-28 Allah Ta'ala sebut, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Maknanya kumpul bersama orang miskin ni, berkumpul dengan orang yang hatinya sentiasa zikir kepada Allah. As-sabiqu minal awwalin. Diterjemahkan masa as-sabiqu minal awwalin ni, al-muqarrabun. Mereka yang az-zakirun Allah. Ya, az-zakiru wa zakirat. Mereka yang banyak berzikir kepada Allah dan berzikir lelaki dan perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, golongan yang sentiasa ingat pada Allah, ingat pada Allah. Sebab tu Nabi kata, ya, innahum yadkhulunal jannah qabla aghniya bi 70 kharifa au ya nisful yaumin. Nampak tak? Nabi kata orang miskin ni kelak ni tuan-tuan. Lepas tu kita jangan pandang remeh pada orang miskin. Lepas tu kena berkawan dengan mereka. Mereka ni ahli syurga. Nabi kata orang miskin masuk ke dalam syurga melangkaui, mendahului daripada orang kaya-kaya 40 tahun sebelum orang kaya masuk. Dalam riwayat yang lain kata separuh hari. Nisfu yaumin. Separuh hari. Separuh hari ni berapa tuan-tuan? Satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun. Ya, alful ayyam. 1000 tahun. Alfu sanah. 1000 tahun. Separuh hari menyamai 500 tahun. Bermakna orang miskin dah bergembira dah. Dah berseronok dah. Dah happy dah. Dah bergaya dah dalam syurga. Selama mana dah? 500 tahun dah.
500 tahun. Tuan-tuan, kita duduk atas dunia ni dah berapa tahun tu? Berapa ratus tahun dah? Tuan-tuan duduk kat Taman Han Nadim ni dah berapa tahun dah? Baru 3-4 tahun, 5-6 tahun, 10 tahun baru. Dah 10 tahun tu pun dah rasa lain macam. Jalan tu berkepak dah. Rasa macam ada spring dah jalan tu. Tung dah. Baru duduk 10 tahun, baru duduk. Dah kawan tu duduk dalam syurga 500 tahun. 500 tahun barulah orang kaya merangkak masuk dalam syurga. Maknanya orang kaya lewat masuk syurga 500 tahun. Mendahului orang miskin. Tak. Tu, jangan kita pandang kecil pada orang miskin ni. Tak. Sebab apa orang kaya lewat sikit ni? Tak lewat macam mana? Tak. Tuan-tuan balik melancong, bawa barang bergasi-gasi dah. Penuh. Takkan nak soal siasat. Akan ambil masa. Ada apa dalam beg? Buka kejap tengok. Cek sana, cek sini, cek sana, cek sini. Tapi kalau kita bawa hanya beg carry je, sekejap je lah. Tak. Jadi orang miskin ni dia nak ditanya apa? Nak tanya kereta, kereta tak ada. Nak tanya rumah, rumah ada. Sekarang kera. Sekarang kera, tu pun kera tak ada. Tak. Ya. Nak tanya tentang projek, tak ada projek. Nak kata tentang harta, harta tak ada. Nak tanya tentang amanah, nak amanah apa? Orang miskin, orang tak bagi amanah. Orang miskin, orang tak bagi jawatan. Biasa orang kaya-kaya lah tuan-tuan. Jadi pengurusi, jadi pengarah syarikat, jadi penasihat. Tak. Jadi itu, jadi ini, jadi orang lantikan tu, lantikan ni. Tak. Batulah orang kaya ni. Banyak sangat soalan-soalan yang akan ditanya. Tak. Kenapa kereta banyak sangat ni? Tu, tuan-tuan nak jawab macam mana? Kenapa baju sangat? Orang perempuan pula. Kenapa baju banyak sangat? Beg tu sampai 5-6 biji tu kenapa? Kasut tu sampai almari. Tak. Orang perempuan baju dia beli, dia simpan. Dia beli, dia simpan. Sampai kan ada isteri, suami dia bagi hadiah khas untuk suami isteri dia. Abang beli baju untuk awak. Bagusnya. Rupanya baju yang lama dia beli tak pakai-pakai. Jadi tuan-tuan boleh ambil itu cara. Tak. Kadang-kadang beralmari baju dia. Tak. Sekali beli tuan-tuan, berpasang-pasang. Ini nak masuk raya lagi ni. Itu dia dah design dah. Tahun ni warna apa? Warna silver ke? Warna kuning, biru air. Tak, contohlah dah. Nak sama dengan baju era ke macam mana? Contohlah dah. Maknanya, dia akan tengok tuan-tuan. Cuba tengok isteri kita, berapa banyak baju dia. Baju dia, beralmari. Baju kita berapa banyak je tuan-tuan. Baju kita tak banyak, tu pun dia simpan dalam plastik hitam. Sumbat bawah katil. Itulah. Ya. Jadi nak bagi tahu besarnya perkara. Okey, yang terakhir. Tak banyaklah kita bincang lagi ni. Baru satu tuan-tuan. Kenapa Nabi suruh kita sayang pada orang miskin dan berkumpul dengan orang miskin? Nak suruh nyahkan dalam hati kita sifat sombong. Sifat sombong. Kenapa tuan-tuan? Pertama kita dah cerita tadi. Sombong yang pertama. Kerana sombonglah iblis yang asalnya Azazil terkeluar daripada syurga. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dia termasuk di kalangan orang kafir. Dia jadi kafir tu, kufur kepada Allah. Dia terkeluar. Itu satu. Yang kedua, orang sombong. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 146. Tak. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaru fil ardi bighairil haqq. Kami akan selewengkan, kami akan sa'asrifu. Maknanya kami akan palingkan daripada tanda-tanda kekuasaan kami terhadap orang-orang yang sombong di atas muka bumi, tanpa kebenaran. Maknanya tuan-tuan, orang sombong ni Allah palingkan dia daripada petunjuk. Dan dia akan sukar untuk mendapatkan petunjuk. Sebab apa? Allah tutup telinga dia, Allah tutup hati dia, Allah tutup mata dia daripada dia mengambil pengajaran penghayatan. Orang bagi nasihat dia tak nak dengar. Allah Ta'ala tunjukkan segala bukti dan dalil-dalil dia tak nak perhatikan. Dan Allah berikan keterangan-keterangan, dia buat bodoh sombong depan Allah. Tak? Itu yang katakan ulaika kal an'am bal hum ghafilun. Mereka ni seperti binatang ternakan.
Sebab apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka ada hati tetapi mereka tidak mau berfikir dengannya. Inilah. Allah tutup. Akhirnya mereka dipalingkan daripada petunjuk. Tu hati-hati orang sombong ni. Lepas tu kadang-kadang orang sombong ni, orang bagi nasihat, dia tak peduli. Orang bagi teguran, dia tak peduli. Orang bagi apa-apa pandangan agama, dia tak peduli. Jadi Allah palingkan dia daripada petunjuk. Akhirnya dia mengikut petunjuk taghut al-ghayy, petunjuk kesesatan dan sebagainya. Itu berdua. Yang ketiga, orang sombong ni Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ghafir ayat 35. Kadzalika natba'ullahu ala qulubi yatakabbarul jabbar. Demikianlah kami tutup hati-hati mereka di atas setiap hati orang-orang yang sombong lagi engkar. Jadi tuan-tuan, orang sombong ni Allah tutup mata hati dia. Bila mata hati dah tutup, hati kita ni ada hati yang hidup, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Maknanya hati yang ditutup ni hati yang mati. Bila hati tu mati, dia akan jadi keras. Bila hati tu keras, dia dah tak peduli dah kepada Allah. Dia tak peduli dah kepada akhirat. Dia tak peduli dah halal, haram, baik, buruk, dosa, pahala. Dia tak peduli dah. Dia tak peduli dah. Tu yang terlibat dengan liwat, terlibat dengan scam, terlibat dengan rasuah, terlibat dengan penyalahan guna, penzaliman. Dia tak peduli dah. Itu sebab apa? Dia dah sombong. Sombong kerana tak nak ingat, tak nak dengar. Dia tak nak perhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, tentang orang sombong ni akan ditimpa kehinaan dan juga kerendahan. Dan yang terakhir, orang sombong ni akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu cantik. Jadi tuan-tuan, barulah satu je lah kita kongsi pada pagi ni. Jadi tuan-tuan pun tengok ramai dah dekat pintu tu. Maknanya selangkah lagi nak keluar. Jadi kalau saya sambung lagi, pakat lesap belaka. Jadi dia ceramah pagi-pagi ni tak boleh panjang-panjang. Jadi ada 6 lagi. Baru satu tuan-tuan tak? Kalau kita sambung 6 lagi, maknanya satu baru sejam. Maknanya 6 lagi, 6 jam lagi lah. Jadi tak selesai kita. Kita simpan jumpa tahun depan pula lah. Itu pun kalau nak panggil lagi lah. Tak nampak gaya macam tak nak panggil. Panjang. Tak apalah. Jadi sembang-sembang kita pagi ni dapat kita kongsikan dulu satu. InsyaAllah kita dapat sambung lagi kalau ada kesempatan di hari-hari yang lain, insyaAllah. Ya. Wallahu ta'ala bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'al yustajab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu ya karim.